sekali. Betul lah benda Itu je. So far pengalaman ku kan, training aku rasa hari apa yang aku rasa paling macam penat gila lah. Aku bulan puasa ni yang aku rasa macam beza tahun lepas lah. Sebab tahun ni aku kena banyakkan training sambil tu berpuasa. So tahun ni paling sakit, paling penat, paling pening kepala aku. Kalau tahun lepas macam aku bermain sikit, tahun ni memang penat Jadi semua. tahun lepas aku start masa aerob kan. Tahun ni kena training berlari, lepas tu nak cukupkan protein, cukupkan makan lagi. Susah pening, kena pergi gym lagi. So tahun ni paling mencabar. Tapi Alhamdulillah lah berjaya atasi. So jadi tahun depan aku tahu bila nak bawa tu training macam mana. So, Paling penat Rabu dengan Sabtu. Sebab Rabu dengan Sabtu aku kena lari 2 kali. pagi malam. Pagi-pagi. Pagi-pagi. Dah Hamzah. Nanti training boleh masuk aerob. Wah, nak masuk NFL lah. Aerob semua lah tak ada. Sebab bulan puasa tahun ni kita banyak program daripada tahun lepas. Nombor 2, alhamdulillah Allah bagi peluang kita jumpa dengan ramai orang bulan puasa ni. So kita banyak aktiviti lah. Bagi aku walaupun bulan puasa ni bulan puasa yang paling penat dalam hidup aku sebab cabaran banyak training, tapi Allah mudahkan kat kerja aku. Mana tahun ni first time berpuasa dengan Dia lagi best tau. Dia berhenti kerja terus kerja dengan aku. Yeah. The best gila lah. One of the best lah. Kan? Experience. Lepas tu mula-mula masuk terus pergi yang kat Sonto tu kan? Sonto terus kan? Boys,